Saya sendiri pun dah ada kad pesara. Dulu jawatan saya pengarah undang-undang dan penguatkuasaan. Ada 80 orang penguatkuasa buah saya. Ada 20 orang pembantu takbir, bailiff 10 orang. 2 PA, Yogesh dengan Shima, seorang jaga surat, seorang jaga file. Kamen, tiba-tiba tahun 2018 bila saya tengok, saya dah tak tahu mana satu part time. Macam jadi pengarah pula part time. Kan, jadi ceramah terlalu banyak, jadi saya ambil keputusan saya bersara. Saya dah ada kad pesara. Tunjuk dekat hotel dapat diskaun 10%. Tapi bukan semua hotel. Oh yo, dapatlah macam tu. Hotel biasa tak dapat. Itu betul. Jadi kesenangan yang memperdayakan. Dulu orang tabik itu semua datang nak jumpa dan minta tolong, semua nak ni. Kan tak ada. Kita minta tolong orang. Betul tak? Sampai masa kita nak belagak dengan apa?